Aku tak tahulah kenapa setiap kali kalau aku datang Johor, Jojo Hari Handsome. dah penuh dah kau tengok rim ni. Yang penting kita enjoy. Dia VTEC dia kena tengah laju nak masuk 5,000 tu dia on. Set the pace for the running. I always take it running. I always give it 100. Don't need a play the game like it's nothing. I'm always thankful. Yeah guys, assalamualaikum guys. Selamat kembali lagi dalam rancangan Kaki Speed. Aduh, Mustang Ferrari ni. Mana dia berani dengan Honda? Dia ke tepi je. Yeah. Baru nak layan. Baru nak layan kan. Okay guys, so sekarang ni aku bersama dengan Abang Asrul. Jadi macam korang tahu kita dah lama tak bersua dengan Abang Asrul. Jadi kau tengok Abang Asrul, nampak lain tak? Kau nampak sama je? Sama je, lebih kurang je. Muda sikit kot. Muda sikit. Okay, jadi kita sekarang bertolak ke Johor Bahru disebabkan Abang Asrul dia ada benda yang dia nak buat dekat Johor Bahru. Kita nak ke JB ni untuk urusan yang aku rasa macam agak kelakar lah. Dekat KL sebenarnya banyak je tempat macam ni. Cuma dia cakap dekat sana dia nak ambil dan dia nak pasang. Betul lah abang? Itu kata ayah je. Yelah, spot tempat abang tu dah kena rush kan, yang tayar murah tu kan. Jadi kita tengok, kita sampai ke sana apa cerita dia. Tapi dia cakap dengan aku dia nak ambil barang lah. Tak tahulah gempak tak gempak barang tu kan. Kita layan je lah dulu Okay, sekarang dia punya top speed tengah 310. Kau boleh dengar. Kau tengok Abang Asrul dia brake. Lagi sikit, lagi sekali. Tak ada kona Nail tu. Memang kena muka ganas saya kalau jalan. Dada macam awi tadi Gangster tau. Ya awi je gangster. Okay, sekarang kita nak bertolak dah guys. Tadi Abang Asrul diisi minyak sikit. Sikit lah 30 liter. 30 liter 30 liter kira full tank ke atau belum lagi bang? Belum Dia kalau kosong 50. Kalau untuk FN2R ni full tank 50 liter. Berapa ringgit bang? 50 liter kali RM1.99. Subsidi. Subsidi. Biasa saya isi dalam RM80-90 je. 80-90 ringgit. Tapi kalau hijau meninggal agak Kalau hijau 130, 140. dia lebih kurang kereta aku je Tapi kereta ni jimat, aku tak tahu kenapa. Dia laju boleh jimat. Aku rasa ni orang tune ni, power ni Sama je. Kiong tune. Kiong Fast auto. Fast auto work. Honda memang jimat lah. Yeah. NA memang jimat. Kalau turbo tu yang tak jimat. Stage 1, stage 2, stage 3. Kan, lepas tu tak laju pula. Kena tapau kat ni aku jam ni. Kereta ni tak power pun. Lebih kurang je lah Standard je. Exhaust dia bising kereta macam ni Benda semak kan. So maknanya kalau kereta ni tak laju, yang kereta-kereta model-model baru tu pun sebenarnya tak laju sangat lah pun. Dia masih menggunakan enjin ni tapi ditepukan lebih kurang lah mak Ikut nama apa? K20 lah. Apalah, layan je lah Yang tu cuma dia exhaust 3 batang lah. Sebelum dia exhaust batang-batang, Abang Asrul punya exhaust dah 2 batang dah. Dia baru nak buat 3 batang. Dia sebenarnya dia tiru. Tapi tak power. Tak keluar power. Tak keluar power Kalau exhaust keluar cabang tak ada power keluar. So dia orang cuba nak tiru macam Evo lah, buat exhaust banyak tapi tak dapat. Sebab gagal lah Honda ni sebenarnya. Kita bawa minyak jimat.
Yang penting jimat dia ada power lah bang kan? Jimat ada power sikit-sikit. Bohong je. Try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange. I'll be the best above all the rest, put me to the test and expect nothing less, you check as I'm chess. What's happening next, yeah. You got the venom, a tangible. Hai. Aku tak tahulah kenapa setiap kali kalau aku datang Johor, sini mesti jam. Korang siapa orang Johor, korang boleh bagi tahulah. Sebelum kita nak sampai kat tol dia jam. Masalah dia jam panjang sangat Aku bukan apa. Kalau macam aku ni player-player dual clutch, kita masih okey lagi lah. Sebab kita pakai auto kan. Kita kesian dekat apa ni, warga emas ni yang pakai kereta manual. Member dah jam lah. Real man drive 3 pedals. Allahu Akbar. Orang yang macam ni lah membuatkan Honda, dia rasa dia keluar manual pada tahun 2025 tu gempak. Betul. Kau tengok, tapi nasib baik lah Abang Asro clutch tak keras sangat abang Keras juga. Abang loceng kan abang punya kan? Dia pakai JD. Oh, keras juga. Keras juga So kalau korang nampak Abang Asrul dekat luar, nampak kaki dia sebelah besar tu bukan sebab apa. Sebab dia training sebelah je yang besar kan. Yang throttle tu tekan selamba je, relax Tapi yang belah clutch tu dia keras sikit So anggaran tadi abang tengok, estimation dalam berapa minit kita akan sangkut kat sini bang? Setengah jam. Setengah jam bukan yang main-main Setengah jam. Kau tengok, masalah dia jenis tak bergerak. Apa masalah dia? Korang boleh komen dekat bawah. Dia boring kalau dah macam ni, dia jadi boring Kita tak boleh menghayati VTEC tu. Dia VTEC dia kena tengah laju, nak masuk 5,000 tu dia on. Yang penting kita enjoy. Enjoy sebab kejap lagi kita nak pergi mana bang? Makan durian. Kita nak makan udang galah. Kita banyak benda tempat kita nak pergi. Cuma kita takkan rekod bagi korang lah. Tapi siapa nak belanja? Kita kena cari bos-bos area Johor ni, suruh payung kita tengok kan. Tak ada. Sebenarnya purpose kita memang kita nak pergi melihat barang yang Abang Asrul nak cari tu. Kalau kita dapat durian, bonus. Kalau kita dapat udang galah, bonus. Alhamdulillah. Korang nak servis kereta buat apa pening-pening? Nak pakai brand tu lah, pakai minyak ni lah. ESN ada semua. ESN ada keluarkan semua minyak yang sesuai untuk kereta korang. Dia ada minyak hitam, ada minyak gear. Korang pakai minyak gear apa? Manual, auto, CVT, dual clutch pun ada. Coolant, minyak brake, untuk penjagaan enjin, enjin booster, injector cleaner, minyak flushing, semua ada. So korang tunggu apa lagi? Servis kereta sekarang. Okey. So kita dah sampai ke destinasi yang dituju. Destinasi yang pertama. Hari ni Abang Asrul dia nak jelajah Johor seboleh-bolehnya Pusing satu Johor lah. Mana boleh Johor satu hari je. Pergi balik hari. Johor ni besar Jadi hari ni kita ada dekat kedai abang ni, H&D Tire. So Abang Asrul dia beli tayar. Tukar tayar. Beli dah tukar. Yang kelakarnya dia tukar tayar yang model sama, cuma spek yang berbeza. Beza dia berapa banyak je bang? 10mm. 10mm 0.05 second. Gaspang. Tapi benda ni betul korang rasa kelakar. Sebenarnya tayar ni, setiap tayar ni dia mainkan peranan untuk berapa second kau boleh jimat masa kan. Biasa banyak kereta saya ni, belakang saya akan pakai 235. Depan 245 lah. Sebab kita traction depan, front wheel drive. Jadi masa corner sedap sikit, boleh laju sikit lah. Macam belakang ni dia ikut je. Ni belakang pun nak kena padu juga. Tayar pun nak kena banyak. Tapi abang cakap boleh laju sikit kereta abang. Tadi abang cakap tak laju. Baru dia boleh laju sikit. Laju sikit je.
Okay, so sekarang ni abang ni tengah setup untuk tukar tayar. Kalau kat sini kau boleh tengok kan, 235 40 17. So tayar abang Astro yang lama punya 245. 245. So sekarang tayar kereta abang Astro dia buka 44 tayar ni kejap lagi sebab dia nak alihkan So yang belakang pergi ke depan. So yang tayar baru ambil tu letak dekat belah belakang. Tapi dia terpaksa cabut semua. Sebab apa? Sebab dia punya rim offset ni tak sama. Offset lain-lain. Dia cerewet betul lah. Offset dengan JJ lain-lain. Yeah. So benda ni semua ada kira-kira dia memang Sebab tu kita rim macam tu. Untuk Honda je lah. Betul. Kalau untuk kereta lain saya tak tahu. Okay, jadi kita layan-layan dulu. Kita tunggu kat sini sebab yang second destination ni yang buatkan kita tertanya-tanya apa benda lah yang abang Astro nak buat ni kan. Dia tak nak bagi tahu aku. Cuma dia cakap kita pergi tukar tayar dulu. Tukar tayar sampai Johor Punyalah besar dekat KL ni, dekat Johor kat dia datang. Johor sebenarnya dekat je. Dia jam je rasa jauh kan. Kita dah sampai kan. Diorang dah siap pasang satu. Tayar. Siap bagi kilat tu. So tadi abang bagi tahu tayar-tayar yang keras macam ni dia ada cara untuk buka. So kalau anda kata kau salah buka, dia boleh tersopek. Dia kena buat dengan penuh kasih sayang abang Dia ada cara dia. Okey. Dia kalau tayar macam ni dengan rim macam ni, orang tertentu je boleh pasang. Sebab dia cerewet sikit. Ya. Kena pula dengan budak Honda ni memang cerewet pula. Tengok orang buka rim dia tengok je orang buka rim. Okey, mari kita lepak dekat luar nanti buat semak je guys. Tengok abang Asrul. Dia beli tayar, dia jual tayarnya dekat abang ni. Abang ni yang beli tayar je. Tapi abang ni kau tengok, dia dah standby untuk event apa orang kata? Satria dengan Wira abang Hari Sabtu. Hari Sabtu Tengok Evo 3. Ni kenangan ni. Tebu dia bang, abang tengok. Sampai besar je tebu. Tapi kalau untuk budak-budak 4G 63, tebu macam ni dah biasa dah. Semua pun pakai. Saya tak biasa, saya NA. Player orang kata Wira, Satria ni, diorang dah memang level main macam ni. Kalau tebu kecil-kecil tu dia macam tak kawan lah. Tak puas. Tak puas. So kau tengok abang ni dia set up. Sebenarnya kereta ni abang ni cakap dia dah set up lebih kurang berapa tahun abang kan? Baru start keluar balik Keluar masuk. Jadi abang ni nak keluar untuk event nanti. Event yang akan diadakan dekat area Johor. Apa nama tempat tu abang? Topen. 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 Organize daripada abang geng-geng aman semua tu kan? Betul bang. So aku tak tahu ada kesempatan ke tak nak datang untuk kita buat coverage lepak-lepak dengan diorang. Cuma yang aku pasti agak meriah lah sebab geng-geng Satria Wira ni memang ramai. Lagi-lagi kalau orang dah main Evo-Evo macam gini, dia simpan, dia tak function lah. Dia memang akan keluar. So, abang ni yang peliknya tadi aku tengok, kenapa scoop dia ni tertanggal. Rupanya bukan dekat area KL je main letak-letak depan Dia orang Johor pun dia dah start dah Ni memang pantauan jumpa enjin VTEC. Kan? Ngancing je. Dia orang mesti macam kau tengok budak Honda tu kan sabar je kau tengok. Tapi yang paling penting tu lah, main kereta ni sebenarnya kita nak fun je kan. Kawan-kawan. Kalau kau kenal abang ni korang boleh komen. So abang ni kalau korang tak kenal jangan main kereta lah. Okay guys, so tadi korang dah tengok dah abang Astro dia dah pasang tayar siap semua. Okay. So ini tayar yang daripada kereta dia yang lama punya. Kau tengok dia dah turun dah dia punya seat semua. Punyalah besar FN2R ni belah belakang dia. Memang muat macam-macam. Kereta hatchback ni bagus lah. Kita dah sampai tempat yang dituju. Dia dah sampai kat gudang rahsia dia. Kau tengok. Kau tak pernah nampak abang Astro serajin ni. Alhamdulillah. Dia, kalau ada tayar, dia punya memang berat. Yes. So hasil tangkapan hari ni, dia dapat ikan warna pink. Ini ikan apa aku tak tahu lah ni. Kau tengok. Thank you so much boss. Abang Astro dia beli satu set Tengok. Sarung tangan bos. Wow. Ini model apa ni bang? Grand Light 57. Yang penting ori lah. Abang Asrul alhamdulillah rezeki dia dapat rim sekali dengan tayar ni. Tengok mantap Bos tu. Aku rasa bos ni hari-hari tolak tayar ni. Tengok badan dia sado. 22 inci punya. 22 inci punya. So nanti kita nak balik KL penuh dengan tayar dan rim dekat dalam ni Dia pemberat. Happy lah hari ni.
Hari ni tak kerja, happy lah. Datang hasil tangkapan lah. Kerja ni buat kerja. Buat kerja. Orang KL ni sebenarnya berusaha kan, cari macam-macam benda untuk buat, untuk survive ni. Dah, habis dah. Ke ada lagi bos? Ini saja. Ini saja. Kalau ada lagi saya WhatsApp. Boleh. Mantap. Okey, so dah penuh dah. Dah penuh dah, kau tengok Rimi. Dekat dalam ni masih boleh masuk lagi, tak payah. Tengok. Nah. Oh. Wah, isi. Boleh simpan banyak Rimo, tengok. Dia tutup ni kira jadi ni. Ho, on liao lah. Boleh lagi satu set tak? Boleh satu set. Boleh satu set lagi. Ini saya memang tak pernah imagine boleh bawa macam ni. So kalau you nak beli Honda, mungkin you boleh beli yang ni ataupun FK2R. Sama juga kan? Saiz lebih kurang? Body sama. Body sama. Tapi dia 4 pintu, dia boleh buka atas. Tak maulah, kita doa lah. Ini bos dia mau pakai FL5. Kan sudah pakai, saya rasa sudah pakai, dia tipu lah dia orang. Tengoklah dia punya kedai punya besar. So bos ni dia buat printing, kalau korang nak support boleh support bos lah. Ini JNL Graphic Sedia Berhad. Okay, support bos. Printing. Ada projek-projek baik bagilah kan, support. Okay, so kita sekarang kita nak bergerak pergi ke lagi satu destinasi yang kita nak tuju. Jeff Auto Parts. Jeff lah. Kawan lah, kawan. Mau pergi jumpa dia. You kenal lah bos. Saya tahu. Okay. Nanti kita pergi jumpa Abang Jo. Alright. Racun bos Follow bos, Kaki kasih speed support. Nanti boleh lah kot kita try letak muka depan muka dia kan. Tak apa. Ni Johor dia punya line ada slow sikit. Ke ini minggu saja ke atau memang selalu macam ni? Tak tahu leh. Tak tahu Saya pun tak tahu lagi. Dia selalu overseas lah. You selalu pergi Australia kan? Adalah. Tengok. Okay, Subscribe. support. Thank you bos. Okay, kita jumpa lagi. Okay, jumpa lagi. Thank you so much. Thank you. Okay, sekarang kita dah sampai ke destinasi terakhir. Abang Jo dia tempat sampan untuk bantuan banjir. Bantuan banjir Johor tak banjir bang? Aku sampai lupa dah, tempat-tempat sampai lupa, tak tahu guna untuk apa. Macam mana bang? Johor tak ada banjir Tak ada. So far okey lah. So far okey. Tapi tadi aku share dekat Vietnam banjir teruk duk tempat yang kita nak pergi. Uish. Kau nanya lah kau kata kalau. Betul. Serius ah? Serius. Banyak ada orang dalam ni komen dia bagi tahu kalau boleh batalkan niat untuk pergi. Uish. Tapi macam mana bayar dah kan? Tak adventure lah. Allah. Kita nak adventure. Jangan kau terapung ke lari kat Malaysia. Kita nak adventure. Baru dah hardcore. Hari ni Abang Jo dia jadi budak Honda agak. Kan sebab ada tetamu Honda, so dia kena naik Honda lah. Kalau kita bawa Honda kan. Kalau naik Glisser takut gatal pula. Ni dia ada dekat belakang Okay, so sekarang kita menuju ke tempat terakhir di mana kita dah pergi kedai Abang Jo. Abang Jo dia nak bawa kita pergi makan, tak tahulah ke mana dia nak bawa kan. Kita jalan je lah, luncur. Ni aku dah share pagi tadi. Mana? Vietnam banjir. Banjir teruk ni sekarang dekat Vietnam. Astaghfirullahalazim. Ni tempat yang kita nak pergi ni. Macam tu dolar murah lah bang, sebab dia orang banjir kan. Tak pastilah. Dia makan dekat mana? Makan dekat Siput Sedut Penguasih. Siput Sedut tempat ni orang lama je yang makan sini. So Abang Asrul dia macam ada nak mengajak kawan dah ni. Dia banyak kawan dengar ni, dia merata-rata ni. Abang nak ajak siapa dia bang? Adalah. Ada Iqbal lah dia tanya. Iqbal tu antara motorsport hardcore je Malaysia, Johor ni. kan? Honda, kancil, motor. RZ Y15 Hardcore dia. semua benda lah kan. Rumah dia pun saya nampak ada logo 46 Ada tu. 46 garaj. Dia tak payah try hard sangat macam kita untuk famous kan. Betul. Dia senang, dia buat satu post dah ribu-ribu orang like. Ribu-ribu orang like. Kita Itu yang geram dia tu. Aku cak tanya dia, "Weh, kau beli like Kita kan main lah buat tunggang terbalik kan. Kadang-kadang dapatlah 10-15 like kan. Tapi gambar yang Iqbal sajikan pun gambar yang cantik. Dia pandai edit. Dia memang lawa. Gambar dia memang lawa. Maknanya kita kena belajar dengan Iqbal macam mana kita nak buat dah Betul. Nanti kita belajar dengan dia lah. Tapi memang betul lah. Sekali dia post satu gambar kau ribu. Betul. Aku pelik aja apa gambar dia boleh like banyak. Sebenar abang jangan pelik bang.
Kalau kita nak dapat banyak like, kita kena pakai Honda je bang. Aku punya Facebook semalam aku tak perasan cleaser aku. Oh naik. Kau 1,000 kat like 3,000 like lah. Belagak View dah, aku tengok dekat YouTube, view dah 300 lebih. Dahsyat, satu gambar je. Satu caption je, Jojo Hari Handsome. Rezeki Walaupun dia tak berapa handsome lah. Kalau kau compare aku dengan dia yang paling handsome sekali sebenarnya bukan kita. Lah saya. Bukan kita. Yang belakang ni sebenarnya. Belakang ni. Jadi kita nak bergerak pergi makan siput sedut. Kita nak tengok lah siput tu besar bang. Kecil je. Dia tak macam siput Vietnam lah, besar-besar. Oh, siput benda lain. Tu siput babi. Okay, jom kita layan makan. Kita review makan lah hari ni kan. Okay, so kita dah sampai dekat kedai yang Abang Jo cakap ni antara kedai legend Dia tak pernah bawa kita datang sini. Hari ni dia bawa. Mantap. Alhamdulillah. Siakap mana-mana kan? Wah, siakap ada. Ni siput sedut. Ada tengok Abang Asro siput sedut ni. Ikan apa ni Tenggiri. Ikan tenggiri botok-botok panggil. Botok-botok Yang penting ni siput sedut, jangan tiup. Sedut ke dia? Kalau kau tiup habis kena jiran. Rezeki hari ni. Terima kasih banyak Abang Jo. Bawa tempat yang agak rare Ni kalau orang Johor, geng-geng belah mana ni bang? Campur mesti daun-daunnya. Johor mesti tahu ni siput sedut ni. Kampung Pasir. Kita makan dulu, kita nikmati masakan yang ada dekat sini. Memang nikmat lah. Ni masakan kampung ni. Best betul. Jom kasih layan. Selesai makan, alhamdulillah. Lena ni tidur ni, ya Allah. Abang Jo dah masuk ke kedai, dia ada urusan, tak sempat nak berbual, nak buat video. Sekarang kita nak bertolak balik ke Subang balik. Sekarang menunjukkan waktu pukul 4.50. Jadi expectation lebih kurang dalam 3 jam lah kalau tak ada traffic issue. Tapi sekarang ni memang time orang tengah balik kerja. Mudah-mudahan tak ada apa-apa lah. Okay, aku dengan seat yang selesa ni, makan dah kenyang, dia buatkan aku rasa macam marvelous. And ngantuk. Ngantuk. Syak ni kalau tidur ni. Ni Abang Jo punya tempat afkat dia. Jadi kita tak ambil apa-apa barang daripada Abang Jo. Jadi barang yang aku nak ambil dengan Abang Jo tu, aku dah ambil ada barang kecil-kecil je lah. Tapi bukan barang kereta. Kalau barang kereta kita kena naik kereta yang boleh bagi ruang lagi kan. Tapi tak ada benda nak ambil. Banyak je ada barang dia. Tak tahu nak ambil apa. Selamat landing. Alhamdulillah kita dah sampai. Kalau ikut perjalanan tadi pukul berapa ya kita gerak? Aku pun lupa dah lah. Ambil masa lebih kurang aku rasa dia dalam 3 jam kot. Apapun perjalanan hari ni dia sangat singkat, sangat simple. Kita dapat jumpa kawan kita. Kita dapat apa barang yang Abang Asrul cari. So kira ni hari ni dia macam konsep menyelam begitulah. Kita nak bawakan korang tengok sebenarnya apa di sebalik kerja Abang Asrul ni. So dia macam itulah kerja dia. Dia cari tayar, dia cari sport rim. So kalau korang nak cari dia punya Facebook atau Instagram, kau cari Instagram dia lah aku rasa. Kau tulis Lurazi. Lurazi ke apa bang Abang punya Insta? Lurazi. Macam mana nak spell? Lurazi.
RAZI. So kalau ada kata macam tadi aku bagi tahu kau nak beli sport rim ke, kau nak beli tayar ataupun kau nak trade, kau nak jual ke apa, mungkin kau boleh bincang dengan Abang Asrul lah. Kan. So tapi yang penting ori lah. Ori lah. So insya-Allah ada lah. Mana yang Abang Asrul boleh bantu, dia bantu. Kalau korang mana yang terasa nak jual, nak perlukan duit ke apa, boleh cari Abang Asrul juga. Mana tahu Abang Asrul boleh tolong kan. InsyaAllah. So Abang Asrul sebenarnya dah buat lama dah macam jual beli sport rim, tayar ni semua. Saya sebenarnya buat part time je. Buat main Sepang. Jadi kebanyakannya yang cari tu spek-spek Sepang lah. So mana tahu kalau korang budak Honda on the road yang acak-acak nak nampak macam track pun boleh lah Roger. Padahal kan Dia kereta kalau saya tak track ni memang nampak cun. Jahat. Dengan apa dia punya apa nama, dia punya spek yang rim terkeluar kan. Baru nampak tough kereta tu. Nampak macam muka Abang Asrul ni. Muka baik, kereta jahat. Okay. So dah selesai dah. Alhamdulillah. Itulah perjalanan kita pada hari ni. Pergi ke Johor. Yang paling penting sekali, kita selamat pergi balik. Itu je yang nak kan. Alhamdulillah, syukur. Walaupun hujan. Hujan lah. Speed trap 2 kali kena. Allah. Makan modal gini nak claim dengan ECW. Okay, so apa pun kita tak cerita banyak. Bagi siapa-siapa yang belum subscribe, korang jangan lupa untuk subscribe. Entah butang loceng tu laju-laju. Jadi kita nak akhiri rancangan ni dengan Assalamualaikum.